Bunga ros mekar di jambangan, harum baunya menjadi hiasan. Kunci peta pantun buat renungan, kilauan brilian empunya wawasan. Laporan Diari Ikon Sarawak minggu kedua hari ketiga cukup meriah dan bersemangat dengan tugasan hiburan. Wah, ada yang keluar syuting, ada yang sibuk edit, potong sana, potong sini. Bagus. Sekarang ni saya ada dekat pusat pasca penerbitan dan yang lebih spesifiknya sekarang kita dekat bilik kawalan pasca penerbitan dan ini nak buat untuk editing. Dan bersama orang penting kat dalam editing ni adalah Abang Wan. Boleh? Terima kasih bang. Itulah nampaknya saya berkenalan dengan akak-akak dan abang yang kerja di bilik kawalan pasca penerbitan ni. Mereka semua baik-baik dan saya harap saya dapat lakukan yang terbaik untuk editing ni sebab untuk tas hiburan ni amat penting dari segi editing sebab kami nak berikan terbaik kepada anda semua di luar sana. Nama saya Syamsuddin, boleh panggil saya Abang Syam. Selalu bertindak sebagai pengarah muzik. Ingat senang nak jadi penerbit? Ambil kau. Ide yang terlintas di kepala mesti dikongsi bersama dengan setiap individu yang terlibat. Dan saya kamu nak stop ke macam mana? Nak slow down sikit ke? Slow down ke sebab yang ni pun keluar audio. Sebab tu you decide. Cabaran ikon Sarawak. Sesi rehearsal atau raptai cukup penting dalam dunia hiburan. Kalau tak buat, huru-hara jadinya. Selagi tak sempurna, sampai ke pagi latihan dijalankan. Ambil kau lagi sekali. Laporan Diari Ikon Sarawak tamat di sini. Jangan ketinggalan menyaksikan mereka Sabtu ini pukul 4 petang di TV2 dalam tugasan hiburan. Saya Josim, kita jumpa lagi. Well, actually, the concept that me and Shafiq is using is something like Jimmy Fallon or David Letterman, benda-benda macam tu. Okey, minggu ni kami memberi tugas hiburan dan bagi saya ini adalah salah satu cabaran terbesar buat saya sebab ia bukan forte saya. With proper planning and proper preparation, we will be able to overcome that. Sejujurnya saya sangat takut untuk cabaran minggu entertainment ni sebab seperti mana yang saya katakan ia bukan forte saya, tapi walau bagaimanapun saya akan cuba memberikan yang terbaik. Harapan saya esok semuanya berjalan dengan lancar, insya-Allah. Cabaran ikon